Kisah seram bas tanpa pemandu. Kisah bermula pada suatu malam, lebih kurang pukul 12 tengah malam. Mamat sorang ni bersama rakannya, nama terpaksa dirahsiakan, dalam perjalanan dari Kuala Lumpur ke Kuala Selangor melalui Jalan Kepong. Setibanya dia di Ijok, di kawasan perkuburan Cina dan kawasan pembakaran mayat India, tiba-tiba kereta yang dipandunya mengalami kerosakan. Mamat ni tak dapat nak menghidupkan enjin keretanya, walaupun dicuba berulang kali. Walhal kereta tersebut baru sebulan pakai. Mamat ni dan rakannya pun menolak kereta mereka ke bahu jalan dan mereka cuba mencari bantuan jika ada kenderaan yang lalu. Malam dah gelap, siapa nak tolong, kereta rosak tepi jalan. Tiba-tiba, mereka terlihat sebuah bas sekolah yang datang dari arah Kuala Selangor. Bas tersebut bergerak terlalu perlahan walhal jarak bas tersebut dengan mereka tidaklah jauh, tetapi bas tersebut tidak juga sampai-sampai. Mereka menggigil ketakutan, apertaknya, bas tak ada pemandu, tak ada orang langsung, macam mana boleh gerak sendiri. Kaki mula tak boleh bergerak, Mamat tu dah mula terkencing kat seluar, nak lari pun tak boleh. Mulut kawan dia mula terkomat kamit, membaca jampi, serapah nak halau hantu, nak cuba lari tapi tak mampu. Mamat tu mula tercium bau macam-macam. Waktu tu, Tuhan aja yang tahu betapa takutnya mereka. Bila bas tu dah semakin hampir, memang sah tak ada pemandu. Mamat tu dan kawan dia dah tersandar kat kereta, menanti. Hantu nak cekik. Tiba-tiba, "Bang, boleh tolong tolak bas ni tak? Rosak lah bang." Terdengar suara dari belakang bas. Mereka ternampak dua orang lelaki India sedang menolak bas tersebut dalam keadaan yang termengah-mengah.